Allah Muhammad. Tak segan menzahirkan maksiat. Dia tak semayang pun dia tak segan, dia tak malu pun. Dia berkapal pun dia tak malu. Zaman ni, zaman kita kena menzahirkan taat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba angkat tangan. Siapa bawa tasbih? Cuba angkat tangan siapa bawa tasbih? Siapa tak bawa tasbih? Cuba angkat tangan. Tinggi-tinggi nak tengok. Hak tak bawa tasbih. Ni Tok Guru tanya ni. Muslimat angkat tangan tengok. Muslimat. Banyaknya hak tak bawa tasbih. Bawa handphone. Handphone mesti bawa. Sallallahu alaihi wasallam. Handphone kalau tak bawa kita rasa galak. Allah, pergi tinggal pula handphone. Rasa sesal sangat. Pasal lagi susah nak hubung orang. Sallallahu alaihi wasallam. Hak ni apa dia? Hak ni alat berhubung dengan Allah. Telefon alat berhubung dengan orang. Oh, alat berhubung dengan Allah tak bawa. Alat berhubung dengan manusia bawa. Tertinggal telefon sesal, tertinggal tasbih tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh dah hari kita tukar? Tukar cara. Sallallahu alaihi wasallam. Tukar cara. Bukan nak suruh tinggal handphone di rumah dah. Handphone pun bawa, tasbih pun bawa, boleh tak? Tukar cara. Sebab tu kita tengok orang-orang tasawuf ni. Tasbih mereka dia bukan macam ni. Ni tasbih sejuta dia panggil. Ni tasbih sejuta. Tuan-tuan boleh buat tasbih ni. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau 100 tarik 1, 200, 300. Kalau 1000 tarik. Sallallahu alaihi wasallam. Bila dah 1000 tarik ni pula. Tarik mana pula? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000. 10000 pindah hak ni. Hak ni pindah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pindah letak di sini 10,000. Semua ni 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 90,000, tak sejuta. Ni tasbih juta, tapi saya tak pernah selawat sampai sejuta. Tapi orang panggil selawat juta. Ni tasbih juta. Sallallahu alaihi wasallam. Orang tasawuf tuan-tuan, mereka tak bawa tasbih macam saya bawa ni. Bawa tasbih 33 ya. Tapi jalan. Dia bukan kira, kita kira. Subhanallah. Kita kira, mereka tak kira pun. Mereka jalan dah. Pasal apa? Selagi mana hati jalan, hati jalan. Sebab jari ni, jari yang berhubung dengan hati. Urat jari telunjuk ni ialah uratnya sampai ke hati. Inilah Tuhan cipta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah